Assalamualaikum, apa khabar semua? Kita bertemu lagi minggu ini. Kita dalam betul tu, Jozan. Selamat kembali. Selamat kembali. Selamat bertemu. Apalah selamat kembali. Okey Zan. Hari ini pembukaan cerita kita, aku nak berceritakan tentang cari makan. Aku jalan dekat Central Market, kata tak? Oi. Aku jalan. Aku jalan. Aku nampak orang ni basket. Apa? Apa cakap tu? Apa kau ni? Apa? Bicycle. Bunyi muzik pun dah salah dah. Habis apa? Bicycle. Macam mana? Aku cakap sekali tu dengar lah. Cakap. Inisiatif. Tahulah. Apa? Inisiatif. Bukan inisiatif. Orang yang main gitar tu. Main gitar tepi jalan tu. La ilallah. Apa? Apa bunyi dia? Korang cakap sekali tu dengar lah. Last. Kin tu dengar. Weh. Basking. Yes. Diorang basking, itu cara diorang cari makan. Cara diorang. Banyak cara lagi di Malaysia ni. Banyak cara lagi. Ada orang yang sanggup kerja kontrak. Yes. Ada yang sanggup jadi GM. GM. General Manager. Alah, kau tak tahu GM. Kalau GM General Manager. Habis GM apa? Guard Manager. Oh, Guard Manager. Yes, GM juga. Itu cara diorang. Ha. Yang istimewanya, orang-orang yang istimewa. Yes. Macam mana tu? Diorang tak nampak ni. Tapi diorang basking. Pegang kod, tahu pegang kod. Mana cuba juga cari rezeki. Kalau dia tahu tu. Kalau orang tu bagi duit kertas ke duit shilling dia tahu. Oh dahsyat. Kalau duit shilling bunyilah kring. Oh duit kertas. Masuk dalam air lah tu. Yes. Salah lagi. Yes, tahu. Jadi dia orang ni walaupun dia orang cacat penglihatan, tak berupaya, tak dapat macam kita. Yes. Dia orang still masih lagi bekerja keras. Cari rezeki. Aku nak tunjuk ke kawan aku. Mana kawan kau? Memang lain lah dia cari makan tu. Walaupun apa tu? Kau tak tahu kan? Tak tahu. Itu maksudnya kita tengok ni. Jadi sekali kita apa ni? Habis kita nak main kat sini ke? Sini je lah kita show kita. InsyaAllah berkat niat jujur kita, kita nak membantu diri kita, menyara hidup kita. Sini rasa macam ada kapal terbang melintas lah. Betul lah. Oh, nasib baik kat belakang kita, tak apa. Jangan kat depan. Woi, jangan. Dah lah, taruhlah kau kita punya ni, bagasi. Bukan, itu kepala aku. Allahu Akbar. Sola preto le pareta. Nere pere so. Lagi lah lagu tu. Aku lama tak nyanyi lagu tu. Kita main lagu lain lah. 1, 2, 3, do, re, mi. Apa nak jadi? Alif, bata, ABC. Apa nak jadi? Akan terjadi. Hujan pasti berhenti. Tapi hujan lagi ni. Belakang ni. Pasti berhenti. InsyaAllah lah. Ada masanya aku suka. Aku rasa dah cukup ni. Kita main lagu ni dah banyak sangat ni. Ya. Kutipan kita dah mencecah ni aku rasa ni. Dah mencecah? Dah mencecah yang target kita nakkan tu lah. Keladi lah, keladi. Apa tu? Kalina. InsyaAllah. Aku pegang dulu gitar aku ni. Gitar aku. Ambil simpan aku nak ambil duit. Allah. Apa yang kamu buat sampai ketuk-ketuk kat depan tu? Husin? Man. Ya. Kau cuba pula Man ambil duit tu Man. Ambil duit pun susah lah kamu ni. Nah, pegang. Tahulah, orang dah tahu macam mana nak ambil duit dah tak? Man. Sabar. Man. Kamu nak kenakan aku ke?
Ini kan apa? Cuba kamu pegang depan ni. Ini kedai orang. Kamu ni, itu muka aku lah. Kamu dah tahu ini kedai orang yang itulah ikut cakap kamu dari tadi. Lah, balik dulu lah. Dah. Weh. Tak tahu cakap dah tak tahu. Angkat dulu ni. Kau pun satu dah tahu kedai orang. Pergi main situ buat apa? Dah, mana pula aku nak jalan ni? Man! Mana kau? Aku depan kau ni. Ikut ya. Itulah katanya. Cari rezeki biar bertempat. Terlebih semangat. Jangan semangat. Ada depan kedai orang ni main. Mana? Kedai pula tutup. Kita nak dapat ongkosnya. Aduh, susah betul lah. Apa-apa pun kita kena usaha, Johan. Yes, usaha tangga kejayaan. Yes, kalau tak ada tangga, escalator. Okey. Jadi, lepas ni kita ada artis jemputan. Hey yeah. Hey yeah. Yeah. Siapa tu, Johan? Kita buat link untuk kembali selepas ni. Okey, alright. Jadi. Hey yeah. Kita jumpa selepas. Jangan kemana. Jangan. Jumpa lepas. Every move I move. Alright, semua selamat kembali. Kita dalam rancangan apa? Alright. Jadi Zan, Yeah. aku nak tangkap kau. Apa nak tangkap? Nak tangkap. Nak tanya ke nak cakap? Nak tangkap. Tanya dengan cakap. Gabung sekali. Yes. Okey, kau nak tanya apa? Kau tahu tak siapa penyanyi yang dia ada masalah pernafasan tapi dia nyanyi juga? Siapa? Aku tahu. Siapa? Dia macam ni. Dengarkanlah. Sikit lagi. Siapa ni? Kau siapa ni? Mesin. Kau siapa ni? Aku tadi ni Maizura. Bukan. Bukan ni Maizura? Bukan ni Maizura. Siapa ni? Macam mana dia nyanyi? Tunjuk sikit. Dengarkanlah bicara cintaku. Okey. Higher than mountain, deep can see. Kenapa? Around. Kenapa? Penyanyi tu ke? Penyanyi itulah. Dia biasa dia tengah nyanyi, kan? Kasih berubah di Ampun. sekali. Kasih berubah. Yes. Pernah dulu aku show dengan dia. Hey, dengarlah sini. Okay, sorry. Aku pernah show dengan dia. Dia kena tengah tarik tu. Kasih. Tak ada, kosong. Habis. Uish, dahsyat Aku dah, alamak cemas. Alamak macam mana ni berani. Dia dah macam tu. Dia nak masuk di sampingnya. Tu kan, kau Tak tahu boleh kan? masuk, tak boleh masuk. Tak boleh. Di. Habis kau buat macam mana? Aku pantas, aku pergi bilik air. Kau tahu pam nyaman cok tu? Apa? Pam. Kasih berubah. Lagi bagus pada pakai inhaler. Lagi cepat lah. Lagi cepat. Oi, kalau masalah tu carburetor. Carburetor. Aku tahu. Tunggu tepi tu je. Kakak dia. Berubah. Bok terus. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, beri tepukan yang buruk untuk Farhan. Banyak sikit bang. Pam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Duduk. Duduk mana sini? Ya. Dan bukan untuk Farhan. Assalamualaikum semua.
Waalaikumsalam. Okey, Aku takut nak tanya. kenapa kau takut? Kau tak boleh takut, okey? Aku Ya. Lomak. Falsetto kau bagus lah. Aku memang suka biasa lah kan. Aku tanya kau tanya. Kau tanya dulu. Kau. Okay. Alright. Abang sihat? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, macam Farhad. Aku pula jadi kan macam saya nak tanya soalan berkenaan kehilangan abang selama ni. Ke mana abang pergi sebenarnya? Jauhnya. Ya. Masih mencari pam yang terbaik. Bang, kita orang gurau je tadi bang. Aduh, Jangan dia ambil dah, hati bang. Tak. Cuma tersinggung. Jangan, kita gurau je bang. Tahun ni saya keluarkan satu album terbaru, satu tajuknya. Satu. Dan dikeluarkan bulan 3 tahun ni. So itu Tahun depan? Tahun ni. Tahun gajah. Tahun ni. Gajah. 2000. Ya, 2008. Ya. Dah baik. Yes, confident. 2000. Jadi berapa lagu dalam Kita dah keluarkan lagu Kuku dengan part sama ya, dan lagu 1 dan sekarang kita dengan single ketiga Tandus. single Apa? ketiga. Tandus. Tandus macam mana? Tandus dia macam tanduk lah. Oh. Yes, tandus. Gabungan antara pisang tanduk kan ni? Itu aku. Yang abang tandus tu macam mana? Macam kekeringan. Kekeringan. Oh, kekeringan. Aku ingatkan kekeraan. Bukan kekeraan. Aku suka. Sebenarnya saya salah seorang daripada peminat abang sebenarnya. Terima kasih. Ya, tepuk sikit lah. Kasih berubah. Aku minat. Oh ya, aku pun minat. Dia pun minat juga abang. Jadi bang, album terbaru ni abang rekod kat mana? Kat Malaysia ke kat Singapura bang? Di sini? Di Saya orang Malaysia. Saya duduk Malaysia dah 11 tahun dah. Habis macam mana dengan Singapura tu bang sebenarnya? Kadang-kadang ada jemputan untuk membuat persembahan di sana. Abang tak ada saudara mara di Singapura? Ada dua orang abang dan ayah saya masih di sana juga. Jadi warga negara abang Malaysia atau Singapura? Warga Britain. Sungai Buloh. Sungai Buloh. Ada orang Sungai Buloh tak? Ada orang Sungai Daripada Buloh? Sungai Buloh? Tak ada. Sungai Besi? Sungai Besi ada. Sini semua Sungai Besi. Tu pasal dia orang keras je. Besi. Yang ni Sungai Kelang ni. Okey bang. Kita terus kepada abang punya album Macam mana abang dah ada berapa album dah? Aku minat ni. Tanya lagi. Actually studio album 3 album, tapi album yang kedua adalah album live yang saya tape di konsert saya di KL. Di KL, di Marriott Hotel di luar tu. Marriott. Ya. Jadi macam mana penjualan tu? Penjualan memang di Singapura dengan di Malaysia. Panas ni. Singapura taklah begitu banyak. Panas ni. Buka aircon Panas. Okay. Panas. Singapura memang tak bagus. Even di Malaysia sekarang penjualan album sungguh kata orang tu not so good lah. Tapi apa yang kita dapat membuat macam persembahan di sini dan juga airplay daripada radio insya-Allah. Dan orang-orang daripada Sungai Besi dan Sungai Kelang akan membeli. Jadi bang, saya dengar abang nak memerlukan hai ma. Itu apa? Sekal. Kita nelai. Aku dengan abang perlukan penyanyi backup singer. Ya saya. Hey. Dengar suara pun dah tahulah. Yalah. Abang tak ambil kau, abang ambil aku. Hey, yeah. Cakap jangan pakai hidung. Suka kembang, suka kecut. Hey, jangan pakai rambut. Ini kira-kira audition lah. Boleh juga? Boleh bang. Boleh You kalau buat satu persembahan sendirilah lagu untuk audition. Tapi key saya lain bang. Saya pakai A. Yes. Key saya A major tolak dalam. Awak punya kunci pula apa? Kenapa bang? Key padlock. Ada nombor. Tak ada yang tu biasa je. Okay, biasa. 10 model lama punya. Jadi bang, pasal apa kita nak jadi abang punya backup singer? Sebenarnya kita terlalu hairan, terlalu pelik. Kenapa bila Secretary Weeks abang je dapat? Abang je dapat. Secretary Weeks abang je. Betul. Tak betul tu, ada orang lain juga. Secretary Week. Secretary. Mungkin daripada segi persembahan saya, orang mungkin suka dengan cara spontan saya bila saya mungkin pasal lagu abang Kasih berubah. Yeah.
Tapi apa yang saya tengok abang before ni, memang saya selalu tengok abang punya konsep macam di studio 1. Selalu? Okay. Selalu studio 1. Dan saya tengok cara abang perform tu, abang bukan sahaja boleh menyanyi, malah abang boleh melawak dan boleh berinteraksi dengan penonton secara entertain people lah. spontan. Yes. Yes, Apa rahsia sebenarnya? Yes. Yeah, Farhan, come on. Yeah. Apa rahsia sebenarnya bang? Tak ada rahsia, tapi mungkin daripada segi pengalaman. Banyak juga pengalaman. Saya mula dah lama dalam bisnes ni, dan sebelum saya penyanyi, saya seorang host MC untuk dinner and dance. Jadi dapat banyak pengalaman untuk berinteraksi dengan crowd. Jadi kalau nak nyanyi, lagu saya seterusnya, lagu saya yang kedua, orang pun bosan, jadi mesti pandai berinteraksi. Dan mungkin dari pasal orang tengok orang penyanyi di atas stage, contoh ni memang penyanyi, tahu nyanyi, jadi apa yang kelebihan, jadi kita mesti ada image dan juga kespontanan. Itu dah saya nak pump dah tadi. Masih. Kau tak pernah kena tumbuk dengan Jarang. tengok lengan dia tu. Itu masalah. Jangan lebih sangat. 2 kali aku. Jangan. 7 kali aku. 7 kali kau. 7. Jadi anda semua kat sini, anda nak dengar tak lagu Farhan? Yang terbaru bang Yang terbaru bang. Single yang ketiga, Single Tandus. Single yang tajuk dia bang. Tajuk dia. Tandus. Anda nak dengar Tandus tak? Okey, kalau nak dengar Tandus, tepuk kuat-kuat. Come on. Get it. Farhan, come on. Farhan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Farhan. Masih. Nak jemput masuk? Boleh. Zizan, posisi Posisi biasalah bang. 4-4-2-6. Ni Arsenal bang. 4-4-2. 4-4-2. Oh, Arsenal. Yes. Abang jangan ambil, besok tak naik. 4-2-9-6. Mana tu? Ampang. MPPJ. TMB Melaka. Cubalah Tandus. Dengan special performance daripada backup saya, Zizan dan Joe. Hey. Dia nyanyilah. Satu persatu daku menghitung sal yang berlalu. Zara di sana sungguh nyata, rabun dekat kaku. Dia dan kita terungkap dalam segitiga suram. Namun ku yakin, seyakin surya merubah malam. Berulang kali ku ucap, tiada yang seindah ikatan antara kita. Namun ku yang memusnah. Ku tahu perimu itu ditusuk silapku. Tahukah perimu itu menusuk hatiku. Back up. Setitis air darinya kehidupan bermula. Seperti pasir yang muncul tanpa setelah ku hilang. Mampam. Senyum darimu, nafas dekat ku hilang. Seungkap maaf darimu yang tandus. Boy pokan, yeah, come on. Boy pokan, jangan ke mana-mana, kita boy pokan, yo. naik basikal Kalau ada bus express, naik saja. Tengah hari, bukan tengah malam atau tengah panen. Yeah, kan aku dah cakap, yo. Yeah. Apa daya, potong gota. Apa nak dikata, jangan mencarut sudah, yo. Come on. Kalau boleh nak jadi cikgu sekolah ke? Kalau bila jadilah cikgu sekolah, jangan sekolah memandu, yo. Kau tak pandu, yeah, check it out. Yeah. Selamat kembali. Yeah, kita bertemu kembali, kita masih lagi dalam Alhamdulillah. Tapi sebelum Napa ni kau? Kau napa ni? tak ada, dia nak kobar ni. Kobar balau? Bukan kobau. Habis. Kobar. Surat kobar. Bukan surat kobar, dia nak cakapnya. Cakap lain sikit lah. Papu pula dia ni Kang. Dia nak kobar artis Malaysia ni. Tak semua yang datang asal Nesmilan. Cuba kau sebut Nesmilan. Nesmilan. Yes. Lanjut. Nesmilan. Yes.
Itu kalau bagian Noise 9. itu bahau. Oh, bahau. Itu bagian bahau. Itu- Kalau 9 lain. Ha? 9. Cuba. Yes. Tadi bila kau kobar macam tu, orang tahu oh ni 9. Dia bagian-bagian dia. Tadi ada lagi artis Malaysia ni Malaysia. yang kita jomput. Apa tu? Jemput. Oh, teruknya bunyi. Jomput. Oh, jomput. Mai, jomput. Jomputlah ke rumah. Apa jumputlah ke rumah? Jomputlah ke rumah. Oh, bahau. Okey, tu bahau. Bahau ni makan dia. Bahau ya. Okey. Ni hawau. Itu seolah. Seolah dia. Jadi hari ni kita nak jomput seorang lagi artis ni. Datang ni 9. Baik punyo. Punyo pun tak baik macam dia lah. Oh. Dia datang dari benar 9. Tahu. Tahu bagaimana? Tahu. Mana? Itu apa ni? Kampung baru. Kamu yes, pandai. Lantak lah kau. Jadi, tuan-tuan dan puan-puannya. Dan Malay nak cerita banyak ni ha. Siapa nama Dia dia? jomput. Mai. Jomput. Tuan-tuan dan puan-puan beri tepukan untuk Abby. Yes! Bang, dia yang ejek tadi bang. Dia yang ejek bang. Dia tak ada cakap kau bapa dah. Dia yang ejek tadi bang. Dia yang ejek tadi bang. Itulah dia nak kau bar ni. Jangan ejek-ejek kau dogi. Bukan ejek, aku torai cakap. Torai? Nogoi. Oh dah. Jang. Ya. Sedap betul dengar tadi kat belakang. Abang dongak ke? Bahau lah, hawau lah. Apa tak tutupkan telinga dia tadi? Ya Allah. Bukan penampak. Kalau nak gaso pelompang. Ya itu tak payah bagi orang tak apa. Dah gaso dah 3.10 ada jual dah. Dah gaso? Ada gaso dah bang. Dah gaso elok lah. Pelompang yang paling biso sekali pelompang orang Konceng Manih. Kenapa? Sebab kalau kono dia berjangkit Konceng Manih. Oh, dia membawa. Kunci manis. Tak boleh duduk tak ni? Boleh. Tamat sini Mila buat air lebih sikit orang datang ni. Lah apa nak kau buat datang ni lah. Pergi beli gula tadi, tak ada. Ha? Beli gula. Gula. Jadi macam biasa lah. Siapa nak tanya ni? Kau lah. Eden lah. Oh, Bang Suhat. Betul ya? Kau tak dikena perlampak kunci manis dia ni. Kau tahu. Bang saya orang Terengganu. Cakap sini ah. Abang sihat tak? Macam tu. Jawab lah. Tak berapa nak sihat lah. Ini Domam. Artis yang pertama. Domam. Apa bu? Dia memang daripada dulu sampai sekarang demand. Bukan Diman. Apa? Domam. Sayang betul. Muka lawa, umur muda tapi pokak. Domam. Bukan bokak bang. Dia tak berapa nak dongar. Ha? Tak berapa nak dongar. Abinga lah nama tu. Okey, jadi bang kita nak tanya tentang perkembangan terbaru abang. Yes. Seperti biasa. Kau tengok badan ni kombang ke tak kombang? Nampak macam kocik. Adalah buat sikit-sikit buat untuk program Gayo Haji. Bagus. Lepas tu sekarang ni ada buka ni apa buat ni apa lintah. Lintah. Bolo lintah. Ayolah yang alung tu, lintah darat. Betul. Bang dia ni goreng pun sedap ni. Betul. Dia ni. Beli Apa lintah. rambut kau dah macam singo dah. Sabar. Bang, ini bukan singo. Ini Simba. Ini Simba. Ha? Simba. Kau tahu dia dokek dia ada orang ni 9 kat Simbah. Ambil air Simbah. Lion King den lah, konti. Okeylah. Kau main suka kau. Oh, Pak Abu Iyalah tak ni. gelak kau ke? Kau palo singo kat kau. Kuku singo kat dia. Tu kat apa kau tu? Mana ni? Ini.
Ni bang, ni kalau malam-malam nak tidur kita panjangkan sikit korek hidung bang. Yang ni lah bendanya untuk lenakan tidur lah. Yes. Ni. Jadi panggil ni nak tanya dan nak tanya kau nak tanya dia. Dan nak tanya. Eden Dan nak tanya. Jadi dah macam mana sejak bila mula berlakon Bidang Sony. Bidang Sony ni ah. Daripada dalam perut emak ni. Oi, lama tu Lama. Oh, dalam bidang Sony Ericsson. Waktu tu menari. Kau kejat nondang. Bila keluar ya, dia terus jadi. Terus jadi apa lu? Sonsang lu keluar ni. Kepala lu. Tu silap. Saya keluar ada kaki sebelah, tangan sebelah keluar. Oh, pula. Amboi, takutnya nak tarik macam mana tu bang? Gimnastik ni barangkali. Tu sebab hari ni dia lain macam sikit. Keluar tangan dengan kaki Kaki dia. Oh, tu kira package lah tu. Kau balok dia tu. Kau kejap kalau duduk macam ni tergantung. Sebab tak sangkut sini. Oh, sangkut tu macam aku keluar hidung dulu, tarik hidung panjang. Pula. Hidung dulu. Dah. Lain. Betul. Macam saya lain. Ni tak sangkut telinga yang jadi besar ni. Tarik bakso tarik kan. Tarik doktor tarik panjang. Dia nak tanya dah berapa banyak drama berlakon ni. Tak dapat ni gua dah tu. Kalau daripada mula mencobakan diri dulu sampai ke sekarang ni memang tak terkira banyak drama berlakon. Banyak nah lah. Yang paling abang suka? Tak ada satu pun yang dia suka. Pula. Kenapa pula? Dia suka bila ambil duit je. Bila timur gaji tu suka. Itu dia suka. Lain tu kerja mana dia suka latih. Betul. Jadi ada tak? Tak apa sah kau tengok lah. Dan konti. Farhad tadi. Farhan apa Farhan? Ingat kau konan. Farhad. Ingat kau konan. Tak, kadang-kadang ada lah sikit kan. Sebab kalau macam kalau nak tanya lah abang Negeri Sembilan ni kat mana? Kau tanya siapa? Abang tang mana? Abang. Den. Apa dia? Negeri Sembilan tu kat mana? Noi. Batu Kikir. Kau pernah dengar Batu Kikir? Oh, Batu Kikirnya Batam besi. Tak ada besi dah. Bosi. Ayolah itu. Batu Kikir bang Tapi sekarang dah tak ada oleh bosi. Dia dah jembatan semua dah ganti dengan simen. Batu Kikir jembatan simen. Betul lah. Kalau ikut hati kan dan tanpa masuk mic tu lah mulut kau terjuntai je. Kau ubah. Jadi selain daripada berlakon ada abang ada nyanyi ke apa ke? Selain daripada berlakon ada lah nyanyi tapi di rumah lah tak ada. Tak ada kat luar dah. Selain daripada tu mungkin ada bisnes. Adalah sikit. Apa benda situ Saya sebenarnya buat package perkahwinan. Amboi. Mak andam lah ni. Kenapa Mak Andam? Lebih kurang lah. Tu yang kau bahkan tadi. Lawa aja, bangang pun. Ya. Macam ni Ambil gambar orang kahwin, video orang kahwin. Kau nak buat video klip pengantin semua datanglah ke Cherry Studio saya. Tapi tak termasuk package dengan Tok Kadi. Tok Kadi tak ada sedia kan? Tak ada lah. Tak. Sendirilah. Tok Kadi bawa sendiri. Dia ambil foto tu Fotosintesis. Bukan. Habis? Dia ambil foto, video-video. Itulah Mak Andam. Foto jenis. Kamu. Apa Mak Andam tu? Kau pun sama. Jangan berkawan lah berdua ni. Mak Andam tu yang tadi Bu nak masuk tadi make up tu Mak Andam. Oh iyalah. Mak Ayam. Terima kasih. Mak Ayam ada macam-macam. Terima kasih. Jadi saya nak tanya abang pengalaman paling. Nak tanya berapa kali kau tanya ni. Dia nak abang jawab lah. Dah sepanjang perjalanan dalam bidang Sony ni kan. Berapa banyak pengalaman manis ni Manis. Manis sampai kono kocek manis lah dah sekarang ni. Sebab terlampau manis. Sebenarnya pengalaman dalam bidang seni ini memang Bang dia golak. Ada diam jangan golak. Tuhan. Ada jemput Tarzan datang. Dengar bunyi macam Tarzan. Okey. Sepanjang manis ni pengalaman manis. Pengalaman manis tu banyak. Banyak pengalaman manis tapi susah kita nak cakap. Macam mana manis dia tu. Kalau nak tahu rasalah.
Jadi dah banyak lah dia punya drama-drama. Kau tanya betul ke tak betul ni? Muka Aden macam tak betul. Sebab Aden pun jawab lebih kurang halal. Aduh. Den macam nak tanya, Den dah cuba dah off vibrate ni, tak boleh vibrate, tak boleh off ni, bogotai ni. Aduh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak lelaki. Saya tak boleh golak bang. Sakit perut. Oh, sakit sangat perut. Tak apa. Okey. Tak usah kau lah. Abang ni saya nak tanya abang ni. Abang kalau saya tengok abang ni Umur bermuka 43. Tak tanya umur dah. Boleh ni? Tanya umur ni bang. Saya nak tengok abang punya perjalanan seni lah. Abang punya? Apa dia? Barang siapa yang rosak? Kau budak-budak tanya orang punya. Kau tanya betul-betul. Biasalah bang, sendiri punya siapa nak? Kau tanya. Aku tak tahulah. Suruh penonton tanya. Tanya. Tak ada abang. Kesian kau daripada tadi tak payah tanya. Abang dah. Okey. Melantun-lantun punya kau lah. Macam kau tak buku. Kau tanyalah tentang watak-watak. Dah berair dah hidung aku ni. Ya Allah. Tak tahu dah nak cakap apa. Okey bang, saya nak tanya sebab abang kalau tak silap saya bermula daripada cerita pendekar Dulu memang saya main cerita-cerita pendekar. Pendekar Musang Seguntang gitu kan. Musang Seguntang tu orang lain. Yelah saya saja tak sebut orang lain tu awak ingat ke tidak? Dulu saya mula-mula saya berlakon cerita Bujang Permai nama dia. Saya hero pertama berlakon Bujang Permai, cerita tu saya lah hero. Kau tahu sebab apa dapat jadi hero? Kenapa bang? Sebab apa? Muka memang tak handsome lah, tapi sebab dapat jadi hero, kata sebab apa? Kenapa bang? Sebab dia ndakkan hero tu hitam. dia kono sumpah. Kono sumpah kayak gagak ni, cerita betul ni. Jadi terpilihlah jadi hero. Ni nak cerita kan tak? Cerita. Jadi waktu tu shoot dia 6 boleh, pakai 6 boleh, filem 6 boleh ni. Bila shoot tengok rasa putih pula dalam tu. Jadi arwah Emosman terpaksa color kan. Color kan. Tukang color kan hitam ni 4-5 orang. Bila dah habis syuting malam, dia orang nak tidur, saya sampai 3 pagi nyuci seseorang. Dalam telinga. Putih. Tukang cuci tak ada, tangkang color ramai. Jadi itulah dia drama yang pertama yang jadi hero lah. Hero lah. Kalau ikutkan abang bermula dalam bidang seni ni, abang mula dengan serius. Selepas tu panjang lagi pula. Korbani. Selepas tu cerita Korbani. Kurbani mere. Bukan, ni cerita Melayu. Kau ingat abang sana ke? Cerita tu lah. Korbani. Sopak je bang. Jadi sebelum tu memang abang ada belajar silat ke, seni mempertahankan diri ke apa ke? Boleh kita share? Saya sebenarnya dulu belajar menari je, bukan silat. Oh, menari. Ballet ke sebab apa? kalau tengok silat tu macam menari. Oh, ya tak ya juga bang Memang belajar serius menari? Memang saya belajar. Saya sebenarnya tahun 83 saya belajar menari di Komplek Budaya Negara. Ambil asas menari. Asas lah. Asas tani. Pasal tani. Asas tani. Asas tani. Payah cakap engkau ni. Payah. Kau ni kena hantar pergi banner semangat ni. Camp banner semangat dua orang ni. Saya tak payah bang kan? Saya tak payah kan? Dua-dua lah. Dua-dua. Aku sekali kena. Okey. Soalan terakhir kita untuk Abang Yus. Tak nak lah, banyak lagi. Banyak. Itulah aku nak tanya tak ni. apa kan, ini untuk terakhir yang lebihnya kita sambung ke belakang. Tak ada, aku nak tanya ni masalahnya kenapa abang daripada bermula dengan serius lepas tu boleh bertukar menjadi komedi. Macam mana tu? Saya komedi ke? Abang kelakar. Kelakar tak Abang Yus? Yes, kelakar bang. Betul? Betul bang. Dia tak mau ngak dah, betul ni dalam kobarnya. Cuba kolak sikit. Dia yang kelakar. Terima kasih. Sebenarnya saya sendiri pun tak tahu. Tapi dulu memang saya ni daripada cerita-cerita serius, cerita-cerita pendekar. Kemudian tu Aziz M. Osman dapat mengesan. Menggunakan alat pengesan bahawa saya boleh berkomedi.
Dalam cerita alamat kahwinkan aku bersama dengan Malisa Saila. Itulah kali pertama saya bertemu muka dengan Malisa Saila 2 hari demam. Wow, Malisa Saila. 2 hari demam. Oh, jadi daripada situlah bermulanya watak komedi yang abang banyak terima watak komedi. Detik-detik itu. Detik-detik lah. Sebab sebelum ni mungkin lepas ni mungkin abang nak buat watak serius ke mungkin. Kau suka-suka yang mana? Mana lah dia tak nyoyo. Tak ada orang tak nak. Tak nak. Tengok apa yang director suruh lah. Ya juga bang. Alright. Impian macam mana yang watak macam mana yang abang impikan? Superhero ataupun supermarket apa macam mana? Saya ingat cuba kita tengok super apa tu? Supermarket. Cashier lah. Sebab supermarket ni banyak duit. Ya, jadi tuan-tuan dan perempuan, Abius. Ya. Alright. Sebelum kita berehat bang, kita nak belanja dia minum air lah. Macam biasa. Tahu air apa? Kopi apa? Pandai. Jadi kita berehat seketika. Abius. Terima kasih. Selamat kembali semua, kita masih lagi dalam Apa pula? Nampak sikit efek dia. Efek dia macam tu, okey. Jadi kita dah tengok Farhad tadi. Yes. Kita dah tengok Abius tadi. Yes. Jadi seperti biasa, seperti minggu-minggu yang lepas, kita mesti ada hiburan kat belakang kita. Hiburan. Jadi terkejut aku. Sorry. Kita tahulah nak cakap. Aku nak cakap ni. Jadi malam ini kita ada band. Siapa Johan? Hiburan. Run. Hang. Okay, hiburan. Yes. Run. Ambo susah lah macam tu. Itu dah vendrun. Run. Lain. Itu lain. Okey. Jadi siapa malam ini bersama kita? Kita naik terus. Kita naik terus. Nak naik ke mana? Nama band tu lah. Nama apa? Tuan-tuan dan perempuan, beri tepukan untuk Nitrous. Yeah. Bang, relax dulu lah. Sabarlah bang. Mentang-mentang kau cakap naik terus. Naik terus, dia nyanyi terus. Apa ni? Ni nak kenal mana satu ni. Nak kena sopak ke apa? Tadi. Belum, sabar. Ni Interview dulu. Ni yang siapa ketua kumpulan ni? Ketua kumpulan. Kita orang tak ada ketua. Tak ada ketua? Boleh, mana-mana. Suka hatilah, siapa-siapa boleh. Saya tanya penyanyi dah. Kita tanya penyanyi dia lah. Yang ni penyanyi, mesti penyangak. Tak. Itu penyangak ni mesti penyodok. Tu belakang tu? Penyapu. Okey, jadi nama? Nama abang. Nama Eddie. Adi. Ya, Eddie. Eddie. Okey, jadi saya tak nak tanya banyak, nak tanya mengenai nama Nitrous. Mana abang dapat Nitrous dan apa maksud dia sebenarnya? Tengok Fast and Furious banyak ke dan mendapat ilham ke macam mana? Tak ada, kita orang sebelum Fast and Furious lagi. Too slow lah. Too slow and too slowly. Lah itu gura-gura. Nitrous tu sebenarnya gas. Yes, I know. I know gas. NGV, yes. I belajar instrumen. Gas and then Memang gas tu dia, kalau nitrous tu kalau kita rasa dia sejuk tau. Dia kalau keluar je dia akan bau. Dia sejuk. Dia sejuk. Tu gas lain yang bau, tak ada bau. Dia sama ada ataupun itu cirit nama dia. Jadi dah dapat ni. Jadi apa jenis lagu yang awak bawa ke konsep macam mana band Nitrous bawa ni? Apa pop rock lah. Pop rock. Jadi ni berapa banyak album yang tak keluar lagi? Saja psycho. Yang tak keluar ada 18. Apa yang dah keluar? Yang dah keluar baru 2. Yeah, apa-apa pun. Hari ni nak nyanyi lagu apa? Lagu bertajuk Sisa. Yang album terbaru tu kan? Ya. Sisa. Sisa kan? Sisa betul. Sebab yang tu ada Sisi. Apa-apa pun kita support kita punya band. Local band. Yes. Alright. Jadi kita nak dengar lagu apa tadi Johan? Sisi.
Sisir pemain bola. Sisa makanan itulah. Terus dia. Okey, jadi kita suruh dia orang tepuk Johan Okey. Kau bagi 1, 2, 3, go. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan, beri tepukan untuk Nitro! Apa makna rasa itu padamu? Apa maksudmu? Segalanya ada pada diriku. Apa cerita ku tiada satu kau teramat perlu. Apa yang kau lihat itu seadanya aku. Satu itu ada padanya. Benarkah kau terfikir itu tiada padaku? Benarkah aku buktikannya itu pada dirimu? Benarkah dirimu pikir kemungkinan itu? Mungkin kau kan tersisa jika bersamaku. Jua kau kan sesalinya umur hidupmu. Mungkin jua suratannya begitu. Mungkin aku bukan yang kau kenali dulu. Segalanya ada padaku. Benarkah kau terfikir itu tiada padamu? Benarkah aku buktikannya itu pada dirimu? Benarkah dirimu pikir kemungkinan itu? Mungkin kau kan tersisa jika bersamaku. Jua kau kan sesalinya umur hidupmu. Mungkin jua suratannya begitu. Mungkin aku bukan yang kau kenali dulu. Tersiksa jika bersamaku. Jua kau kan sesalinya umur hidupmu. Mungkin jua suratannya begitu. Mungkin aku bukan yang kau kenali dulu. Mungkin ku yang tersiksa jika bersamamu. Mungkin jua ku kan sesalinya umur hidupku. Mungkin jua suratannya begitu. Mungkin kamu bukan yang ku kenali dulu. Yeah, itu dia Nitrous. Okey, jangan lupa jumpa kami minggu hadapan di hari dan waktu yang sama dalam